Cara buat duit seterusnya adalah dengan gunakan YouTube Faceless dan gabungkan dengan affiliate dan servis dan juga produk digital anda. YouTube adalah search engine kedua terbesar selepas Google. Setiap hari berbilion carian dibuat oleh orang yang sedang cari solusi. Kalau konten anda jawab masalah mereka, video tu boleh hasilkan sales berbulan-bulan. Tanpa ada live setiap hari, tanpa makan duit ads, tanpa kejar viral dan tak perlu kejar trend setiap minggu. Jadi kelebihan dia, traffic yang evergreen. Konten boleh jadi aset yang hasilkan income walaupun masa anda tidur. Boleh combine untuk buat duit ekstra dengan letakkan link affiliate dan digital product. Jadi income bukan daripada views sahaja. Perlu tunjuk muka pun boleh, dan boleh bina trust sebab audience spend lebih masa untuk tonton video-video anda. Kekurangan dia, perlu sabar sikit sebab nak bina trust orang terhadap channel anda. Perlukan konsistensi dan perlu strategi yang betul.